manusia ini tidak pernah disebut pun dalam pemikiran orang tak sebut pun. Tak pernah objek manusia ini disebut. Lepas tu Tuhan jadi manusia kan. Jadi kita nak try hafal dan nak tengok berapa minit kita boleh hafal. Siapa dah hafal surah Al-Insan? Bagus. Jatuh tangan. Saya dah tengok jam kemampuan otak kita. Sebab ni apa Quran ni macam ni. Kalau sekarang kita boleh hafal 10 baris sejam, tapi bila kita ulang-ulang lagi 2-3 bulan, 4-5 bulan akan datang, sejam kita boleh 10 baris kita boleh hafal dalam 50 minit saja. Kalau kita lagi-lagi hafal, kita boleh hafal 10 baris dalam 40 minit. Itu otak. Sama kita main badminton. Tahu badminton? Saya bukan nak cakap besar lah. Lim Chong Wei tu, bila-bila masa saya boleh lawan badminton. Boleh lawan tak? Boleh. 2 minit selesai. Dia menang. Betul tak? Dia macam tu lah. Saya bola main sini, saya pergi ke sana. Betul tak? Otak dia macam tu. Otak mesti. Saya ada seorang pelajar nama Ahmad Zaki. Saya pergi ke Ipoh. Pen tidak bawa, kertas tidak ada. Kemudian saya kata, Zaki, kita tolong hafal nombor telefon Ustaz Tahir ni. Dia pun lipat apa? 6 bulan kemudian saya kata, Zaki, telefon Ustaz Zahir itu, Ustaz Tahir itu berapa? Terus dia ingat. Itu sistem hafalan itu. Ini yang orang putih cuba hapus dari pemikiran kita. Sebab tu tadi dengar Tuan Guru Besar kita cakap, satu 30 juzuk Quran berapa? 2 bulan dia boleh hafal. 2 bulan dia boleh hafal. Ini realiti. Perdana Menteri Palestin Ismail Haniyeh hafal Quran. Faham tak? Kita di sini akan hafal Quran. Baik, saya nak tengok satu ayat, satu baris, berapa minit kita boleh hafal. Tidak mau lihat kepada buku, tidak mau lihat kepada tulisan. Boleh tak? Boleh. Ini lagu apa? 11.50. Betul yang ajar saya hanya kamu. Betul. Dia ada jamu kono. Baik. Mula sekali niat. Niat nak main, insya-Allah tak akan boleh hafal. Jangan risau. Macam orang niat berhutang tak mau bayar, insya-Allah dia tak akan boleh bayar. Sebab dia mesti berdasar kepada niat. Berdasarkan kepada apa? Niat. Niat apa kita sekarang? Satu, hormat kepada Allah. Hormat kepada Allah. Kita nak hafal kalam Allah. Kita nak dapat pencapaian ini dalam tempoh yang pantas. Okey? Niat dah. Sudah niat? Niat apa? Niat nak pandai kan? Okey, ikut saya. Han. Jangan. Tidak boleh. Putih daripada sini. Han. Ata. Ni Tuhan buat apa ni? Kira. Mudah saja, jangan ingat 1, 2, 3. 15 kali sebut teng gitu. Baik, sebut 15 kali hal ata. Dia peraturan sebutan sebenarnya 300 kali. Sebenarnya berapa kali? 300 kali. Tapi dia pada sebut 15 dulu. Alal insani.
ni. Tak boleh. Alal insani. Alal insani. Alal insani. Tahu siapa saya tak pandai? Siapa yang habis tengok ceramah apa semua saya tak pandai? Saya tengok Quran dan radio saya tak pandai juga. Kenapa? Sebab saya dengar saja. Saya dengar saja. Tak sebut. Ingat? Saya tengok ada pelajar seorang dua tidak buka mulut. Tidak buka mulut tak boleh ingat. Dia saraf ni, dia kawan baik. Saya beritahu. Otak ni dia terlalu sensitif. Kalau kita cuai apa? Kita tak mau suruh dia simpan. Sebut 5 kali. Otak mau simpan tak? Tak boleh. Kawan aku ni saja-saja dia. Tapi kalau lidah kita ni, yang orang dia berfungsi terus ke otak, sebut sampai banyak kali, otak simpan tak maklumat. Dia simpan. Jangan tidak sebut. Baik. Hal ata alal insani. Hal ata alal insani. Hal ata alal insani. Alal insani. Fokus pada otak. Jangan fokus pada kamera itu. Kamera ini baik. Balik tadi, siapa ada internet, buka Musnah TV akan boleh lihat balik gambar ini. Terus kan? Ni. TV terus. Terus. Baik, boleh tengok balik rakaman dia. Musnah TV. Baik. Hal ata alal insani. Ata alal insani. Ata alal insani. Hal ata alal insani. Saya bilang tak apa, jangan nanti sembunyi-sembunyi itu. Tak. Orang lelaki. Satu saya bertuah, jangan terlalu nak cepat ingat. Itu peraturan dia. Jangan kita sibuk baca hal tak boleh. Kita terus saja. Kita sebab apa? Kita mencari keridhaan Allah. Banyak kali sebut, banyak pahala. Faham tak? Kalau siapa payah nak sebut, nak baca payah dengan berulang pun tak kenal lagi, dia dapat pahala lagi banyak. Man dia tak. Dia kata, siapa yang baca gagap-gagap itu sampai dia boleh baca, dia pahala lagi banyak. Kita mencari apa? Keridhaan Allah. Bukan kita nak sombong, nak bangga, buat saya sudah boleh hafal 2 minit dia boleh hafal satu Quran. Boleh? Kenapa tak boleh? Dia hafal satu Quran. Dia ambil Quran,
dia hafal. Apa yang orang nak buat? Menjaga. Dia jaga. Macam kita orang tua-tua dulu, jaga Quran. Lepas tamat Quran, jaga di mana? Letak atas alam. Dia jaga Quran. Bila dia nak main balik, ambil balik. Bila mak dia pasti mana Quran? Mana Quran? Dia ambil dia atas alam. Sekarang kita nak jaga Quran nak masuk dalam otak kita. Baik, lelaki dan perempuan. Ulang. Telah datang kepada manusia baik hinum minad dahri 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 hinum minad dahri. Ni Luqman bawa baku pergi belah sana. Duduk belah sana. Hinum minad dahri. 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 Bang, pasti ada suara. Hinum minad dahri. Hinum minad dahri. Hinum minad dahri. Betul semua. Hinum minad dahri. Baik, jawab ikut soalan. Siapa yang tak makan lagi? Angkat tangan. Jawab ikut soalan. Siapa yang belum makan lagi? Jangan jawab ikut soalan. Mana siapa belum makan lagi? Mana semua dah makan. Sebab dia kecil sudah makan. Siapa yang belum makan lagi pada hari ini? Baru nak jawab pada hari ini. Siapa tak makan sop? Sop dia tak makan sop. Kau ni. Tak, kita berhenti sekejap je. Satu ayat saya ajar. Sebab apa? Kita kata 4 jam. Tapi pelajar kita boleh kena rajin hari ini. Kita boleh awal sikit lah. Sebelum kan? Nanti besok-besok dah ikut program kita. Kalau saya ajak sikit, tu kakak-kakak yang abang-abang yang saya kata masuk universiti umur 15, 16 tu, 14 tu. Kalau saya mengajak sejam, com buka. Masak nampak. Kadang-kadang saya keluar, bagus Ustaz. Sejam saja Ustaz ajar. Sejam saja. Dia tak puas hati. Sebab dia tak mau rugi masa dia. Tak mau rugi apa? Masa dia.